Seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berada dalam keadaan kritikal selepas dipercayai dicampak ke dalam kandang buaya dalam satu kejadian mengejutkan di sebuah zoo Cambridgeshire, United Kingdom. Seorang lelaki berusia 30 tahun telah ditahan polis berhubung insiden tersebut. Kejadian berlaku sekitar jam 1.24 tengah hari waktu tempatan di Johnson of Oldhurst berhampiran Huntingdon apabila pihak kecemasan menerima panggilan mengenai seorang kanak-kanak yang ditemui berada di kawasan kandang buaya. Mangsa kemudian segera dibawa ke Addenbrooke Hospital di Cambridge untuk rawatan lanjut dan kini dilaporkan kritikal namun stabil. Polis Cambridgeshire mengesahkan lelaki yang ditahan itu berasal dari Norfolk dan disyaki terlibat dalam cubaan membunuh. Suspek kini masih dalam tahanan bagi membantu siasatan lanjut. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.